Apa beza dinar dengan gold bar? Yang mana belum tahu, dinar dan gold bar ni sama je kalau nak kira dia punya ketulinan 999.9. Ketulinan dia sama. Harga per gram pun sama. Beza ni cuma bentuk. Kalau gold bar bentuk dia 4 segi macam ni. Ni gold bar, gold bar, gold bar, gold bar. Kalau dinar bentuk dia bulat. Bentuk dia bulat. Kalau macam gold bar ni dia punya berat dia tu, gandaan dia tu nombor bulat. Dan nombor bulat. Macam 1 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, 1 kilo. Kalau dinar pula, ni dinar bentuk bulat. Dia 1 dinar 4.25 gram. Kalau 5 dinar, kali dengan 5, 21.25 gram. Kalau 10 dinar, 42.5 gram. Itu dia punya perbezaan dia lah. Tapi dari segi sudut keuntungan, potensi dia sama je. Bagi yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh rujuk pin video saya atau klik link profile untuk saya bantu sebaiknya.